Okey, soalan nombor 4 ni saya repeat lagi semula. Sebuah makmal sains sekolah ingin menganggarkan penggunaan air harian berdasarkan, ni saya dah highlight lah, berdasarkan peralatan yang digunakan. Pengguna perlu memasukkan, bila kata masuk maksudnya dia ialah input, bilangan jam penggunaan bagi setiap peralatan. Okey, dia kata setiap peralatan means kita ada dua peralatan, sinki makmal dengan mesin basuh. Okey, so kita kena masukkan dua input lah, iaitu input untuk sinki makmal dan input untuk mesin basuh. Sebagai seorang pembangun sistem, anda perlu membina satu sistem untuk mengira jumlah penggunaan air dan menentukan kategori penggunaan. So, proses dia ialah kamu kira jumlah penggunaan air dan tentukan kategori penggunaan. Apa dia kategori penggunaan tu? Jika air melebihi 1.5 liter, so dia akan papar means output. Paparkan penggunaan tinggi dan jika tidak, paparkan penggunaan normal. Alright. So, lakarkan carta alih. Jadi inilah lakaran carta alih. Tapi untuk buat carta alih, kita kena ada, satu umpukan. Okay, so umpukan tu biasanya, apakah input? Input ialah bilangan jam penggunaan. Bilangan jam penggunaan sinki makmal, mesin basuh. So, user perlu masukkan bilangan jam sinki makmal. Okey, bilangan jam sinki makmal dengan mesin basuh. So, dua input ni kita umpukkan nilai dengan kosong dahulu. So, umpukan dia ialah simbol proses. Okey, bila kata masuk, simbol input. Okey, simbol input dekat sini. So, input jam sinki makmal, jam mesin basuh. Okey. Kemudian selepas input kita dah selesai. Okey, input kita dah selesai. Input dah selesai. So, maksudnya kita kena ikut IPO. Okey, input kita dah selesai. Proses pula. Proses maksudnya kita kena kira jumlah penggunaan air. Macam mana nak kira jumlah penggunaan air? Bilangan jam. Okey, bilangan jam penggunaan darab dengan kadar sejam per liter. So, maksudnya jam sinki makmal darab dengan RM2 sebab makmal RM2. Okay, so let's say lah, saya guna sinki 5 jam. So, berapa penggunaan sinki saya? Maka penggunaan sinki 5 jam darab dengan RM2. Jadi, saya punya penggunaan air masa tu ialah 10 liter. Okey, 10 liter untuk sinki makmal sahaja. So, nak tahu mesin basuh pula, katakan saya guna 6 jam, maka kalau mesin basuh RM3.50. Yang ni, RM3.50. Jadi, 6 darab RM3.50. So, saya berapa ringgit ni? So, inilah dia penggunaan, bukan berapa ringgit. Berapa jumlah penggunaan air saya selama 6 jam tu, maksudnya 3.50 liter. Okey. Ni bukan ringgit tau, liter. 3.50 liter. Jadi nak tahu berapa jumlah dia, kita jumlahlah penggunaan sinki dengan penggunaan mesin. Sekiranya melebihi daripada 15, maka akan papar penggunaan tinggi. Kalau kurang daripada 15, papar penggunaan normal. Dan akhirnya tamat. Okey. Boleh faham tak? Boleh faham tak siapa? Ala? Ala? Ala boleh faham ke Ala? Siapa ada kat sini? Irfan boleh faham tak? Ada Irhan. Okey, tak apa. Saya draw lagi semula Saya draw. Sekejap Sekejap.
Saya ulang semula. Okey, jadi input dia, okey, input dia ialah bilangan jam penggunaan bagi setiap peralatan. Okey, kemudian dia cakap kat sini, sebagai seorang pembangun sistem, anda perlu membina satu sistem untuk mengira jumlah penggunaan air dan menentukan kategori penggunaan. Jika penggunaan melebihi 15 liter, papar penggunaan tinggi. Jika tidak, papar penggunaan normal. Dia nak awak lakarkan carta alik. Jadi, pertama sekali ialah mula. Boleh? Okey. So, input dia ialah berapa liter penggunaan mengikut jam. So, input dia ialah kita masukkan berapa jam kita guna untuk sinki makmal dan berapa jam kita guna untuk mesin basuh. Okey, maka untuk carta alih kita perlu ada satu umpukan nilai. Macam mana nak tentukan umpukan nilai tu? Kita tengok dia punya input. So, input kita ada jam sinki makmal dengan jam mesin basuh. So, kita letak sini set jam sinki makmal. Initial value dia kosong lah. Okey. Lepas tu jam mesin basuh. Default value dia kosong. Okay. So, ini set. Ingat, carta alih mesti bersentuhan. Right. So, lepas set, barulah kita masuk input. Input bentuk dia ialah parallelogram ni. So, input ialah jam sinki makmal dengan jam mesin basuh. So, masuk jam sinki makmal dengan jam mesin basuh. Okey, saya repeat dulu ya soalan nombor 4 ni, Pak Sefaya. Sebab ada murid baru dan juga murid 4 emerald sekali. 4 emerald saya tak ajar lagi yang ni. Okey. Kemudian selepas input, kita buat proses. Awak ingat tak? Kita ada input, proses dan juga output IPO. Mesti ikut IPO. Kemudian dia kata apa? Proses dia apa? Dia nak kira jumlah penggunaan air. Jadi macam mana nak kira jumlah penggunaan air? Apa maksud jumlah penggunaan air? Contoh, katakanlah jam sinki makmal. Okey, katalah jam sinki makmal maksudnya berapa jam saya guna sinki makmal. Contoh, saya guna sinki makmal selama 2 jam. So, untuk sinki makmal, 1 jam 2.0 liter. Okey, dianggarkan 1 jam kita akan guna 2.0 liter. Maka kalau 2 jam ialah 2 darab 2.0 liter, maka selama 2 jam saya menggunakan 4 liter. Okey. Jadi kita kena kira, kita buat satu lagi bentuk proses, iaitu nak kira guna berapa jam kita guna mesin, berapa liter kita guna sinki tersebut. Okey. So sini saya letak gunalah. Okey, kalau Pak Sefaya saya guna perkataan pemolik ubah lain, sama jugalah Okey, so sini guna sinki makmal. Sinki makmal sama dengan jam sinki makmal darab 2 liter. 2.0 liter. Okey, 2 liter. Kemudian, ini baru sinki makmal.
Dan kira guna mesin basuh pula. Okey, mesin basuh. Maka sama dengan jam mesin basuh. 1 jam berapa? 3.5 liter. Mesin basuh penggunaan air dia tinggi. So kita dapat nilai berapa liter kita guna sinki makmal, berapa liter kita guna mesin basuh. Kita mesti menambah. Okey, menambah kedua-dua peralatan tersebut. Okey. So kita tambahlah. Kita tambah kat sini jumlah sama dengan jam sinki makmal tambah jam mesin basuh. Okey. Habis. Bawa turun bawah. Kita buat sambungan dia. Sambungan dia ni penyambung. Dia kata apa? Kalau guna lebih 15 liter. Guna lebih pada 15 liter, penggunaan tinggi. Kalau kurang, penggunaan dia ialah normal. Maka dekat sini buat bentuk syarat. Okey. Jika jumlah lebih besar daripada 15, ia papar penggunaan tinggi. Kalau kurang daripada 15 means tidaklah papar penggunaan apa tadi? Normal. Okey, penggunaan normal. Okey, so input sudah, proses sudah, output sudah, maka tamat. Sini nak pergi mana? Tarik sini. Selesai. Okey. Boleh? Boleh, Syarah? Boleh ke? Siapa boleh angkat tangan? Siapa faham? Angkat tangan. Joanne, Timmy, Syira, Zenli, Ilhad, Nika, Zuan, Nadia, Hazira, Tana, Leslie, Yochin, Harit, Ashmika, Joshua, Naufal, siapa ni? Azrin, Abdul Wahab, Oliver, Pavina, Cheniwan. Okay, bagus. Good. So, turun tangan. Cikgu ada bagi soalan. Ada Roshan. Okey, turunkan tangan. Now, saya nak tanya. Semua turun tangan dah? Turun tangan. Okey. Siapa yang perlukan masa untuk menyalin? Angkat tangan. Saya nak kamu salin. Okey, salin sekarang. Okey, cepat salin. Jangan screenshot. Salin. Kalau screenshot kan lupa. Salin.
Okey, saya turun bawah pula. Ni dah kan? Okey, saya turun bawah. Okey, salin. Cikgu, Ya. cikgu, jumlah kadar bagi uh, sinki makmal dan besin makmal tak payah papar? Dia tak perlu paparkan. Dia hanya kata paparkan penggunaan tu normal ataupun tinggi saja. Okey, cikgu. Okey. Alright. Okey. Siapa dah salin, angkat tangan. Belum? Okey, tak apa. Siapa yang dah salin, angkat tangan. Dah selesai, angkat tangan. Supaya saya tahu, saya boleh pergi next question tak? Okay, now soalan seterusnya tak ada dalam kertas awak tu. Tapi saya nak awak tukarkan carta alik ini kepada kod atau cara Java. Soalan mesti ada coding punya. Okay, that's why saya nak kamu buat coding pula lepas ni. Okay. Saya ada bagi tugasan ni dekat murid Pak Sapphire hari tu. Kejap Kita tengok jawapan dia. Betul ke tak? Sekejap. Saya save dulu jawapan salah seorang. Lepas tu kita bincangkan. Betul tak dia jawab dia punya jawapan. Okey, ni. So, ini jawapan coding tersebut. Okey, macam biasa, mula-mula mesti ada import java util.scanner. Okey. Okay, import java util.scanner. J ni kena huruf kecil. Okay, import java util.scanner. Buka curly bracket. Public class penggunaan air. P pun huruf kecil. Okay, buka. So, ini betul, ini betul. Public static void main, string args. Okay. Ini 3 baris ni, 3 baris pertama ni wajib untuk kamu hafal. Okay, hafal. Dan dia letak sini jam sinki makmal sebagai double. Boleh. Okay. Integer boleh. Double pun boleh. So, tadi awak sambil tu, awak tengok carta alih awak lukis tadi Dekat set, kita ada buat ni kan. Sinki makmal 90. Kita ada buat initial value 90. Okay, betul. Okay. Kemudian scanner input new scanner system.in. Okey, kita kena buat yang ni, scanner input ni. Apabila kita minta user masukkan data, maka kena ada coding baris yang ni.
Scanner input sama dengan new scanner system.in. Pandai. Okay. System.out.print masukkan jam sinki makmal. Ingat, cuba tengok dekat awak punya catat alih. Memang kita minta user masuk jam sinki makmal dan juga jam mesin basuh. Okay, pandai. Jam sinki makmal, mesin basuh. Tapi, okay, sebab dekat sini awak dah declare double. Okay, dekat sini awak dah declare double dah. Sini, awak dah declare double kan? Maka, yang dekat sini tak payahlah dah double. Nanti berulang. Benda tu berulang. So, sini pun tak payah. Terus je. Jam sinki makmal sama dengan input.next double. Masukkan jam mesin basuh sama dengan input.next double. Buat sekali perisytiharaan sahaja cukup. Okey. Tapi kalau yang ini awak tak buat, ini awak tak buat, maka yang ini awak kenalah buat. Ini kena ada lah. But right now, awak dah buat yang ini. Kan? Awak dah buat double sama dengan kosong. Ini awak dah buat. Okay, awak dah buat ini. Dan awak pun dah buat yang ini. Okey. Maka kat sini tak perlu dah buat. Jelas? Okey. Kemudian, ni maksud dia apa? Kalau outputnya nanti dia akan keluar. Masukkan. Ini output tau. Okay, ni output. Outputnya nanti masukkan jam sinki makmal. Ataupun jam penggunaan sinki makmal. Input.next double ni dia akan menyediakan satu ruang kosong untuk user masukkan value. Ini pun sama juga. Masukkan jam mesin basuh. Dan dia akan keluar satu untuk kamu masukkan nilai. Tapi sebab dia print, okay, dia guna print, bukan print line. Kotak tu ada dekat tepi ni lah. Kotak ni ada kat tepi. Kotak tu kat tepi. Tapi kalau letak print line, okay, kalau print line, kotak tu berada di bawah. Okay. Ini saya buat dekat bawah sebab saya nak tunjukkan awak output dia. Okay. Kemudian dia kata double penggunaan sinki. Ini pandai. Ini okey pula awak buat. Sini tak ada pula awak letak double. Okey. So yang ini tak payah letak dah sebab di sini kita dah declare. Okey, double penggunaan sinki makmal, jam sinki makmal darab 2.0. Pandai. Kemudian penggunaan mesin, jam mesin basuh darab 3.5. Saya pun tak tahu siapa yang hantar hasil kerja ni dekat saya. Okey. Kemudian double jumlah sama penggunaan sinki tambah penggunaan mesin. Pandai. So, apa tadi? Penggunaan mesin. Okey, saya nak highlight ni. Apabila dalam coding darab dia jadi star. Okey, jangan lupa dalam coding darab dia akan jadi star. Okey. Kemudian kita kena buat kalau awak tengok kalau awak tengok ini, kalau awak tengok ni tadi, kita translate kan catat alih ni kepada coding. Yang ini kita dah buat kan. Yang ini ada, ini pun ada, ini pun ada, ini pun ada, ini pun ada. Okay, ini pun ada. Sekarang kita nak buat coding ni pula. Coding bahagian ni pula. Okay. So coding bahagian ni if lah. Okay. If jumlah lebih besar daripada 15. So open curly bracket. Okay. Lepas if ada open curly bracket system.out.print penggunaan tinggi. Kemudian else open curly bracket penggunaan rendah. Okay. Buka tutup ni betul. Okay. Lepas tu kita tengok dekat atas. Kita ada dua open. Maka dekat bawah kena ada dua close. Selesai. So coding ni tak ada banyak error lah. Bagus. Saya tak tahu siapa murid ni. Tanya pandai awak buat. Okay.
Jadi macam mana kita nak fahamkan coding ni? Awak tolong banding bezakan coding dengan apa tadi? Coding dengan carta alih yang kita buat tadi. Alright. So now siapa yang dah buat boleh semak, siapa yang tak buat lagi boleh salin. Okay, salin sekarang. Oh, Zuan-Zuan dengan Tiong ada soalan nak tanya ke? Angkat tangan tu. Tiong ada tanya? Ada soalan nak tanya Tiong? Tak ada. Okey, cepat salin. Okey, saya alihkan ke bawah. Sampai situ. Pak Sepaya yang hari tu ada yang keluar awal, ada yang tak masuk. Jadi kamu tolong tengok rakaman tu ya. Rugi tau kalau tak tengok. Empat Emerald. Nanti saya bagi juga rakaman. Mana dah tahu ada yang awak lupa kan. Ada yang awak kurang jelas, awak boleh tengok rakaman. Nanti. Pak Emerald saya ajar awak bersemuka. Pak Sepaya saya ajar mereka online sebab dah tak sempat dah. Okay, saya turun bawah. Okay, sampai situ. Habis. Okay, ke nampak ke semua? Kalau dah siap salin, dah siap semak, angkat tangan. So, saya tahu progres awak. Okay. Apa yang tak habis salin lagi, tak apa. Salin, saya tunggu. Okay. Haka ada kat sini tak haka? Haka tak masuk. Tawin ada tak Tawin? Ya, cikgu. Ada. Okay. Salin Tawin, cepat. Okey, sambil kamu salin tu saya nak tunjuk satu. Saya tak tahulah saya dah bagi tahu kelas Pak Sapphire ke belum. Okey. Saya lupa. Okey, let's say lah kalau saya kalau buat macam ni kan. Kalau ada coding macam sorry, bukan coding, carta alih macam ni. Umur lebih besar daripada 16. Okey, lepas tu
papar layak lesen. Maksudnya apply lesen lah. Ini ya, ini tidak. So kalau tidak, sepatutnya kita papar tidak layak lah. Okey, papar tidak layak. Lepas tu, tamat. Yang ini pula, dia pergi sini. Betul ke ataupun ada ralat? Betul ke ataupun ada ralat? Betul ke yang ini? Ni. Ataupun ada ralat. Yang warna biru ni. Siapa nak respon? Betul ataupun ada ralat? Ada ralat. Ada ralat Sebab sepatutnya selepas dia buat paparan, dia terus tamat dekat sini. Dia terus tamat. So yang ini dia ralat. Katakan kalau dia 4 markah. Okey, markah awak tu 4 markah. Sini 4 markah. Jadi awak boleh kata simbol papa tidak layak dapat lesen. Okey, tidak layak. Aliran, okey. Aliran papal tidak layak mendapat lesen ni. Aliran papar, bukan tidak layak. Aliran papal layak mendapat lesen sepatutnya pergi ke atas garisan tamat. Maksudnya pergi ke garisan tamat. Bukannya pergi ke garisan papar tidak layak. Okey? Sebab apa? Sebab kalau awak buat yang salah ni, dia akan output dia akan papar layak lesen, tidak layak. Tidak layak. So dia akan papar kedua-duanya. Okay, that's why salah. Alright. Dah Semua dah Okay, so ni dah. Alright, so untuk soalan 4 dah selesai lah. Okay, untuk soalan 4 dah selesai. Murid 4 emerald, kalau awak nak left, awak boleh left. Kalau awak nak stay, awak boleh stay. Sebab saya akan bincangkan soalan yang telah pun dibincangkan bersama dengan awak hari itu. Okay, now kita tengok soalan ni. Okay, soalan yang ni pula. Ini saya padam dulu, takut awak confuse. Ini soalan yang dekat atas. Okey, soalan ni. Jadual adalah penyataan dan algoritma untuk membangunkan satu cara bagi memaparkan nombor terbesar. Okey, nak paparkan nombor terbesar antara 3 nombor. Okey, so kita translate. Ni kita translate. Jika nombor 1 lebih besar atau sama dengan nombor 2. Okey, nombor 2. Dan, dia ada dan ni. So, simbol macam ni. Dan nombor 1 lebih besar atau sama dengan nombor 3. Maksudnya, nombor 1 paling besar. Okey, nombor 1 paling besar. Okey. Tarwin ada kat sini tak? Tarwin sepatutnya dia kena stay. Tarwin stay. Sebab masa saya ajar ni awak tak datang. Okey. Nombor 2. Tengok pula ini. Okey, bagus. Nombor 2 lebih besar. Kalau nombor 2 lebih besar atau sama dengan nombor 3. Kemudian dia kata dan. Dan maksudnya macam ni lah. Dan nombor 2 lebih besar sama dengan nombor 1. Maksudnya nombor 2 paling besar. Okey. Jika dia tidak benar untuk keadaan di atas, okey, jika tidak menepati syarat di atas, bermaksud nombor 3 paling besar. Itu maksud dia.
Dan kita tengok pula algoritma. So, 1 mula, nombor 1 kosong. Nombor 2 sama dengan 5. Okey. Nombor 3 sama dengan kosong. Kemudian, masukkan nombor 1. Dan masukkan nombor 2. Masukkan nombor 3. Itu baris 7. Jika nombor 1 lebih besar, ada ni pula, ada simbol ni. Ini maksudnya simbol atau nombor 2 dan nombor 1 lebih besar sama dengan nombor 3, papar nombor 1 paling besar. Jika nombor 2 lebih besar sama dengan nombor 3 dan nombor 2 lebih besar nombor 1, papar nombor 2 paling besar. Jika tidak, papar nombor 3 paling besar. Dan tamat. Okey, kenal pasti ralait dan berikan justifikasi. Okey. So, kalau daripada sini awak boleh nampak baris yang keberapa ada ralait. Baris yang keberapa ada ralait? 6. 6? Ya, 6. Sebab sini kita declare N huruf kecil. Kan? Tapi ini nombor 2. So, nombor 6, baris 6 ada ralait. Lagi? Baris 5. Baris 5? Baris 5. Awak nak kata nombor 1. So, kita boleh tak kita tak buat baris 5? Okey, baris 5 boleh, baris 2 pun boleh. So, maksudnya sini kena huruf besar lah. Kan? Sebab sini kita declare N. Kalau awak nak kata baris 2 ralat pun boleh. Awak ikut either one. Awak nak N huruf besar ke N huruf kecil. Kemudian baris ketiga. Awak nampak tak ni? Sama dengan ni. Sepatutnya 1 saja. Okey, yang ini kalau sama dengan 2 kali, ini ialah operator operator hubungan ataupun operator perbandingan. Dia tanya, adakah nombor 2 lebih besar sama dengan 5? Tapi kalau macam ni, nombor 2 sama dengan 5, kita bagi nilai. Kita menetapkan nilai nombor 2 ialah 5. Tapi yang ni kita tanya soalan. Maksudnya ini ialah syarat. Manakala ini ialah proses. Okey? Lepas tu sama dengan 5 ni pun error. Okey, ralat. Sebab sepatutnya initial value dia ialah equal to 0. Okey. So nombor 3 ada ralat. Lagi nombor berapa? Nombor? 9. Nombor pandai. Nombor 9. Yang ini. Ni ralat. Apa benda tu? Tak perlu letak lah kan? Okey, ada satu lagi ralat. Okay, ada satu lagi ralat. Juga 12 kan? Pandai. 12. Yang ini dia kena ada lebih besar sama dengan. Okey, lebih besar sama dengan. Sama dengan nombor 1. Pandai. Alright. So, yang ini macam mana kita nak jawab ni? Sepatutnya awak kena buat dalam bentuk ayat lah. Okey, awak kena Woi. Tutup. Okey, awak kena buat dalam bentuk ayat. Tapi yang ini saya bagi dalam bentuk table lah. Okey. Dalam peperiksaan jangan buat dalam bentuk table Okey. Kita buat dalam bentuk ayat dulu. So, sini ialah baris ralat. Baris ralat. Lepas tu sini ialah dia nak justifikasi kan? So, sini ialah justifikasi. Okay, so sini yang pertama tadi baris 2. Okay, baris 2 iaitu nombor kita tak nak buat baris 2 kan? Kita nak buat ralat tu pada baris 5. Okay, tak apa. So, sini ialah baris 3. Baris 3. Nombor 2. Sekejap N ni huruf kecil.
So, sini nombor 2 sama dengan 5. So, justifikasi awak boleh kata umpukan, umpukan kepada nombor 2 ialah kosong. Bukannya 5. Okey. Lepas tu simbol sama dengan bukan simbol sama dengan. Sekejap, saya nak buat ayat tu. Baris 3 juga. Okey. Baris 3 juga perlu menggunakan simbol umpukan, iaitu sama dengan. Bukan operator hubungan. Sama dengan. Okey. Itu ialah baris 3. Dalam exam jangan buat dalam bentuk jadual. Saya buat untuk bagi awak nampak saja. Right. Lepas tu baris 6. Baris 6. Silap. Bukan baris 6. Baris 5. Sebab kita nak kata baris 5 ada error kan. So baris 5. Okay, baris 5. Masukkan nombor 1. Okay, so boleh kata sini pemboleh ubah ditukarkan kepada N huruf besar, huruf kecil. N huruf besar. Nombor 1. Seperti yang diisytiharkan. Tutup mic. Seperti yang diisytiharkan pada baris 2. Salin Lepas tu dia ada baris 6 juga. Baris 6. Ralat dia ialah masukkan nombor 2. Tulis yang salah dulu. Nombor 2. Okey, nombor 2. So, awak boleh kata ayat yang samalah. Pemboleh ubah ditukarkan kepada N huruf kecil. Nombor 2. Seperti yang diisytiharkan pada baris 3. Okey. Saya sambung kat bawah Okey, baris 9. Baris 9 iaitu nombor 1 lebih besar. So dia ada apa ni? Lebih besar sama dengan atau pula nombor 2. Nombor 2. So simbol operator logical iaitu palang-palang tidak perlu dimasukkan.
Okay. Right, dan last sekali ialah baris 12. Okay, baris 12. Nombor 2 lebih besar nombor 1. So, awak boleh kata kat sini penggunaan operator hubungan yang salah. Sepatutnya awak terus je buat simbol. Lebih besar sama dengan. Untuk membandingkan nombor 2 dan nombor 1. Macam tu dapat. Okey. Ideal tak masuk Ideal tak ada. Nick ni Faiz kan? Ya, cikgu. Jason mana? Tuition ke? Mesti nak ada. Okey, dah siap? Jason ada. Tuition ada. Nanti merajuk Jason. Tadi dia kata saya palau dia. Padahal saya tak nampak dia. Okey. Alright. Cikgu, Lakarkan saya tak satu boleh tulis catat cikgu. alih. Tak boleh tulis? Kenapa? Saya tak boleh baca cikgu. Yang Kenapa? nombor Tulisan saya baris cantik 3, sangat. baris 5. Kenapa? Tak faham ke? Ya cikgu, itu Yang ni perkataan. Okey, umpukan kepada Okay. Yang menggunakan yang tu apa? Perlu menggunakan simbol. Ini simbol. Lagi mana Tabi? Okay, nanti yang bawah cikgu, yang T/4 dituliskan kan? Ini pemboleh ubah. Boleh ubah. Okay. Okey. Lagi? Ada lagi? Dituliskan kepada itu saja sebut, itu baris Ni, kedua saja. Ditukarkan. Okay. Lagi? Ini pun sama juga. Ditukarkan. Okey cikgu, sudah. Sudah, okey. Good. Ditukarkan. Cikgu, yang baris 12 tu cikgu? Yang mana? Tulisan Yang mana? sebelah nombor 2 tu, yang sebelum dia. Ini ke ni? Cuba baca. Sepatutnya untuk apa? Sepatutnya ni simbol lebih besar sama dengan. Dengan Untuk membandingkan. membandingkan. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Lagi tapi ada? Baik cikgu, baik cikgu, sudah. Baik. Okey. Okay, next. Kita buat dia punya lakarkan satu catat alih. Okey, macam mana nak lakarkan catat alih? So, lakarkan catat alih.
Mula. Okey. Lepas tu, baris 2, 3, 4 tu ialah set kan ni. Ini set tau. Ini ialah set. Okay, set kan. So, bila set, dia ialah simbol proses, simbol petak. So, set nombor 1. Kejap, sebab awak ni, awak nak kekalkan N huruf besar untuk nombor 1. So, sini kita buat set nombor 1 sama dengan kosong. Nombor 2 sama dengan kosong. Nombor 3 sama dengan kosong. Okey. Lepas tu, masuk. Dekat baris algoritma. Okey, algoritma baris 5, 6, 7 ialah masuk pula. So, sini masukkan nombor 1. Lepas tu, nombor 1. Nombor 2. Nombor 3. So, masuk maksudnya simbol ni lah. Parallelogram. Okay. Lepas tu baris 8, jika. Dia mulalah jika. So, sini. Besar sikit. Okay, jika nombor 1 lebih besar sama dengan nombor 2 dan salin ya, sambil tu salin. Dan nombor nombor 1 lebih besar sama dengan nombor 3. Okey. Macam tu. Kalau ya, dia akan kata papar nombor 1 paling besar. Papar nombor 1 paling besar. Okey. Kemudian tak cukup ni. Besar lagi yang ini. Jika nombor 2 lebih besar sama dengan nombor 1 dan nombor 2 lebih besar sama dengan nombor 1. So, kalau ya, papar nombor 2 paling besar. Okey. Kat mana saya nak sambung ni? Saya sambung tepi ni lah ya. Okey. Kemudian, jika tidak, maksudnya papar nombor 3 paling besar. Ni tidak. So, sini pun tidak. Okey. Lepas tu, tamat. Habislah. Tamat. Okey. So, sini dia ikut tepi ni tau. Ikut tepi. Ni ikut sini. Ini sepatutnya tidak bersentuhan ni. Saya lukis sikit.
So, sini dia kat tepi ni. Hmm. Macam tu lah. Selesai. Habis. Cikgu, Ya. cikgu, mesti set nombor 1, nombor 2, nombor 3 kepada kosong. Kenapa tak boleh straight pergi ke masukkan nombor 1, nombor 2, nombor 3? Sebab dalam bahan rangsangan macam tu, sebab dalam jadual awak nampak tak dekat algoritma dia. Dia ada nombor 2, 3, 4. Oh. Lagi satu, bila buat carta alih, dia mesti ada set. Okey, kalau pun awak kena lakar carta alih sendiri, mesti ada set. So, awak letaklah pun boleh ubah tu sebagai set. Macam saya kata tadi, jam singki dengan jam mesin basuh kan. So, awak letaklah dia. Jam singki sama dengan kosong, jam mesin basuh sama dengan kosong. Kadang-kadang dia ada markah dekat situ. Okey, siap? Saya nak pergi soalan bahagian A pula. Okey. Siapa siap? Angkat tangan. Cikgu, Ya. saya akan awal sebab ada tuition. Tak apa, nanti awak tengok rakaman ya. Thank you, Cikgu. Welcome. Okey. Siapa ada tuition boleh pergi tuition. Nanti saya bagi rakaman. Kalau saya lupa, tanya saya. Okey, saya pergi next Okay, next. Tengok soalan nombor 12. Soalan nombor 11. Soalan nombor 11. Berikut adalah atau cara untuk menentukan kelayakan menerima diskaun. Okay. So, sini dia bagilah kita tengok coding ni. Masukkan jumlah pembelian. Okay, masukkan jumlah pembelian. So, user masukkan jumlah pembelian. Dan adakah anda VIP? True or false? Jadi, kalau jumlah pembelian dia melebihi ataupun sama dengan 100 dan dia ialah VIP. VIP dia true lah. Jadi, dia akan layak mendapat diskaun 10%. Jika tidak, maksudnya jumlah pembelian dia kurang daripada 100 tapi dia VIP pun tak boleh. Tak boleh dapat. Dia kena kedua-duanya. Dan ni maksudnya kena kedua-duanya. Jika tidak, jumlah yang perlu dibayar, ini adalah jumlah yang perlu dia bayar. Maksudnya tak ada diskaun lah. Apa maksud dot 2F ni? 2F ni maksudnya ialah decimal format dia. Decimal format ialah 2. Means kalaulah awak dapat RM19.60. So ini 2 decimal format lah. Sebab kalau kita buat calculation, dia mungkin boleh jadi 19.6012. So bila kita letak dot 2F ni, dia akan potong 2 hujung ni. Maka dia akan jadi 19.60. Macam tu. Okay. Kemudian berdasarkan atau cara diberi, nyatakan operator mengikut kategori. So, operator logikal yang ini. Operator logikal ialah N. Okay, saya bagi simbol, saya bagi nota kat sini. N. Okay, N. O. Dan juga not. Kalau hubungan, macam-macam lah. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, sama dengan, tidak sama dengan. So, itu ialah operator hubungan. Yang ada dekat dalam ni ialah logical ialah dan sahaja. Okay, manakala operator hubungan yang ada dekat sini ialah inilah. Ni. So, tulis lebih besar sama dengan dan juga sama dengan. Alright. Berikut adalah atur cara Java mempunyai paparan output. Okay, so output dia ialah true.
Nyatakan jenis operator D1. So, katakanlah 5. Okay, 5. Okay, sebab X ialah 5 kan? So, 5 ni adakah 5 lebih besar daripada 3? 5 lebih kecil daripada 4. Apa sepatutnya kita letak dekat sini untuk dapat true? Simbol apa? Simbol apa kan? Oh. Pandai. So, jawapan dia O. So, O ni ialah operator logical. Kan? 5 lebih besar daripada 3, benar. Tapi 5 bukan lebih kecil daripada 4. Kalau awak buat dan, kedua-dua ni kena benar. Kalau awak buat dan. Tapi, ini salah satu benar, maka kita buat O dekat sini. Right? Soalan 13. Jadual 1 merupakan segmen kod atau cara yang tidak mengikut turutan pelaksanaan bagi satu struktur kawalan. Susun segmen yang betul dengan menulis 1, 2 dan 4 pada ruang yang disediakan. 3 telah diberi. So, ini ialah dia nak guna, awak nampak perkataan Y. Maksudnya ini ialah struktur kawalan ulangan Y. Okay. So, kita tengok. Y biasanya dia mula coding ni. Okay. Coding struktur kawalan ulangan biasanya dia mesti ada pemboleh umpukan nilai dulu. So, patutnya yang umpukan ialah nilai dulu. In, bil sama dengan 1. Lepas tu barulah Y. Y, bil kecil daripada 6. Oh, nampak dia ada open curly bracket. Sini, kalau ini benar, maka system.out.print dia akan papal tahniah. Tahniah, bla 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 macam tu. Lepas tu barulah dia buat penambahan kepada pembilang. Dan barulah dia tutup. So, jawapan dia ialah 1, 2, 4. Macam tu. Maksudnya awak kena tahulah while tu macam mana. Cikgu saya tak ingat lah. Kalau tak ingat, awak cuba tulis coding tu semula. Dan awak tengok. Betul tak susunan dia? Mungkin bila tulis semula, awak dapat bayangan. Okay, bayangan dia punya susunan kepada kod atau cara tersebut. Okay. Ada apa soalan? Kita dah buat soalan 11, 12, 13. Ada apa-apa soalan tak? Rashmika nak tanya ke? Angkat tangan tu Rashmika, ada soalan? Tak ada. Tak ada cikgu, silap lakukan. Okey. Tak apa. Okay, next. Soalan 14. Raja di bawah mempunyai ralat. Nyatakan 2 ciri ralat tersebut. Okey, awak rasa apa ralat ni? Bila dia kata ciri, okey, ciri ralat, dia bagi bahan rangsangan. So, jawapan awak sepatutnya mesti berdasarkan bahan rangsangan ni. Okey, kat mana ada ralat? Baris ke berapa? 5. Baris yang ke 5. Okey. Lagi Irfan, awak angkat tangan dia, awak nak jawab ke? Selain pada baris 5, kat mana ada ralat lagi? Awak tengok. Siapa? 8. Pandai. 8. Okey, baris 8. Sebab kita ada satu open, satu close. This one tak payahlah. Okey, sebab tak ada open pun. So, cara nak jawab dia. Okey, ni teknik nak jawab. Awak jawab situ. Baris 5. Saya cakap awak tulis. Baris 5 menggunakan formula yang salah. So, kita kena menerangkan ciri dia. Baris 5 menggunakan formula yang salah. Sepatutnya luas
sama dengan panjang darab lebar. X, okey, ataupun star. Panjang star lebar. Baris 5 menggunakan formula yang salah. Sepatutnya luas sama dengan panjang star lebar. Cikgu, Ya. jika tulis baris 5 menggunakan formula yang salah, tak dapat markah? Boleh. Oh, boleh. Tak. Menggunakan formula salah, elaborate. Terangkan apa salah dia. Tak terangkan, tak markah. Tak ada. Sebab dia kena berdasarkan bahan rangsangan. Soalan ciri memang macam tu. Kalau soalan tu, dia ada bagi bahan rangsangan. Ini adalah bahan rangsangan tau. Dan dia minta awak cari ciri. So awak kena refer tu bahan rangsangan. Explain. Boleh? Faham tak? Kemudian satu So lagi. berapa markah ni? Okey. Berapa markah? Ini biasanya satu. Kadang-kadang dia boleh jadi 4. Mungkin 1+1. Itu ialah teknik ataupun cara nak menjawab soalan yang bila dia kata pasal ciri. Okay, another one. Cuba awak tengok. Saya baru bagi satu jawapan kan. Ada tak saya nyatakan itu ialah ralat apa? Ralat logik. Ada tak? Tak ada kan? Sebab kita bukannya nak tahu itu ialah ralat apa. Dia ada tanya ke? Nyatakan jenis ralat. Tak, dia tak tanya. Dia minta awak explain. Nyatakan ciri ralat tersebut. So that's why answer dia macam tu. Okay? So baris 8. Jawapan nombor 2 pula. Baris 8 tidak perlu diletakkan. Okay, baris 8 tidak perlu diletakkan. Kerana tiada tanda pembuka. Okay, kerana tiada tanda pembuka. Awak buat tanda ni. Curly bracket. Open curly bracket. Okay, baris 8 tidak perlu diletakkan kerana tiada tanda pembuka. Open curly bracket tu. Okay. Dalam satu set soalan mesti ada soalan ciri. At least satu soalan ciri. So macam ni lah cara awak nak jawab soalan yang ada ciri. Berikut adalah atur cara bagi mengira BMI. Apakah nilai pemboleh ubah untuk input? Mana input? Saya nak tanya. Dalam coding ni mana input? Kalau kita list out pemboleh ubah, PU ni pemboleh ubah. Apa dia? Apa dia jawapan dia? Berat dengan tinggi. Pandai. Berat dengan tinggi. Why BMI tak? Sebab BMI dekat sini. BMI ialah output. Okay. So sini ialah berat tinggi. So jangan confuse antara input dengan output. Okay, good. So awak tulislah jawapan kat situ. Okay, next. Soalan 16. Amalan terbaik pengaturcaraan yang boleh digunakan. Okey, dekat sini. Dia patutnya letak apa? Apa amalan terbaik yang dia tak ada? Semua. Semua tu apa? Dia ada Indent. komen. Okey, so awak janganlah kata tiada komen. Sebab dia bukannya kata nyatakan amalan terbaik, nyatakan amalan terbaik pengaturcaraan yang tidak ada yang tidak ada. Sebab dia tanya amalan terbaik yang boleh digunakan. So awak tulis itu menulis komen yang bermakna. Mengguna Okey. pemboleh ubah yang bermakna. Pemboleh ubah dia dah bermakna. So tak payahlah letak. Sebab dia tanya yang boleh digunakan. Yang tak ada dekat dalam ni, apa yang kita boleh propose dekat dia. Itu maksud soalan. So satu tadi, menulis komen yang bermakna. Tadi saya dengar siapa? Nisa cakap, Anissa ke? Nisa cakap indent yang konsisten pun boleh. Sebab dia tak ada indent dekat sini. Semuanya satu baris.
Tapi kalau awak kata apa tadi? Pembalik ubah yang bermakna tak boleh. Sebab pembalik ubah dia memang sudah bermakna. Okay. So jawapan dia menulis komen yang bermakna dan juga indent yang konsisten. Okay. Sebut pasal komen. Okay, komen. Buat nota sikit anak. Kalau komen, kita ada slash. Betul? Ada 3 jenis komen. 3 cara, bukan jenis. 3 cara penulisan komen. Slash. Lepas tu ada slash star. Tulis komen. Star slash. Star slash. Ni. Kemudian satu lagi kita ada slash star slash. So buat nota kat situ. Okey. Soalan 17. Pernyataan 1 merupakan perisytiharan 3 tata susunan. Dia nak ciri lagi guys. Dia nak ciri. Okey. Apa yang awak boleh terangkan dalam pernyataan 1 ni? Dua-dua pembalik ubah menggunakan kaedah double Bukan kaedah, jenis data. jenis tadi. Okay. So jawapan awak betul. Cuma kita buat ayat yang betul. Okay. Jawapan awak tu betul. Tapi ayat tu kurang sikit. So ini bila ada ini, ada block bracket ni kan. Itu ialah tata susunan. Betul? Jadi jawapan dia kedua-dua tata susunan menggunakan jenis data yang sama, iaitu double. Okey. Kedua-dua tata susunan menggunakan jenis data yang sama, iaitu double. Okey, lagi? Lagi awak nampak tak sini? Ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4. Untuk senarai tinggi ada 4 elemen. Untuk senarai harga pun ada 4 elemen. So sama kan? So awak boleh situ kedua-duanya mempunyai 4 elemen. Kedua-duanya mempunyai 4 elemen. Okay, dia nak 2. Saya nak bagi 3. Saya nak bagi 4. Okay, yang ketiga, dia ada nama dia yang tersendiri. Okay. So, jawapan dia kedua-dua tata susunan. Setiap tata susunan mempunyai nama tersendiri. Setiap tata susunan mempunyai nama tersendiri. Ataupun nama pembalik ubah tersendiri. Kemudian awak nampak tak? Kita buat double kan? Double senarai tinggi, double senarai harga. So, elemen dia pun, data dia pun ialah double. Tak ada pula tiba-tiba dia letak sini 107. So, kalau 107 integer kan? Tapi sini semuanya dia letak titik perpuluhan. Maka itu pun ciri dia. Yang keempat, semua elemen betul. Okay, semua elemen betul ataupun tepat dengan jenis datanya. Semua elemen betul atau tepat dengan jenis datanya. Okay. Soalan yang terakhir. Bukan, soalan yang second last. Dia nak output. Berikut adalah atur cara bagi mengira harga pen. Okay, kira harga pen. So, awak tengok. String item pen. Double jumlah. Kira jumlah RM2.50. 1.50. Harga bagi item ialah plus jumlah. Okay. Awak ingat tak? Bila kita buat tentang sub atau cara, dia mesti ada nama yang sama. Ini kira jumlah. Ini pun kira jumlah. Kan? So, dia kata kira jumlah. Saya nak hantar nilai
2 dan 1.5. So Y akan jadi 2, Z akan jadi 1.5. Okay. Lepas tu dia buatlah harga 2 darab 1.5. So value dia yang akan di return ialah 3.00. So dia naik atas ni. Okay. Ini ialah yang pertama. Naik atas ialah yang kedua. Harga bagi item. Item ni apa? Pen. So pen ialah 3.00. Okay. So itulah dia punya output. Apa tak cantik ni? So output dia awak tulis sini. Harga bagi pen ialah 3.00. Itulah output dia. Awak kena tahu data flow dia. Irfan faham tak Irfan? Satu cara ni, data flow dia. Irfan? Boleh faham you, boleh faham. Okay, good. Di dalam ni ada Ho tak? Ho. Ho faham tak? Ho Jiazuan. Ho? Faham ya Ho? Tak faham tanya tau Ho. Awak boleh PM saya pun kalau awak tak faham. Okay, last. Still, sub atau cara. Cikgu macam mana cikgu tahu sub atau cara? Sebab dia ada dua ni. Dia ada dua public. So bila ada dua public tu, dia sub atau cara lah tu. Okay, so dia mesti ada nama yang sama. So sini luas segi 4, cari satu lagi luas segi 4. Alright. Yang ini awak nampak ke? Ini 34.56 tau. Tulis ni. 34.56. Dekat kertas awak. Okay. So luas segi 4, saya nak hantar nilai. So P akan jadi 34. Sini akan jadi 56. Tuliskan kod atau cara untuk mengira luas sebuah segi 4. So, kod atau cara luas segi 4 yang inilah. So, awak salin balik. INT luas sama dengan P star L. Macam tu. So, parameter yang mana? Kalau ini ialah nama sub atau cara. Dalam kelas saya ada kata parameter berada di sebelah kedudukan nama sub atau cara. So this one ialah parameter. Okay. So jawapan dia ialah INTP, INTL. Okay. Jenis sub atau cara ada dua. Apa dia? Kalau saya tulis itu INT, integer boleh ke? Saya tulis integer P. Tak boleh. Tak boleh, Tavin. Tavin, tak boleh. Awak kena ikut seperti dalam soalan. Sebab dalam soalan INTP kan? So awak kena ikut. Okay. Yes, Sub atau cara ada dua. Apa dia? Apa dia anak? Sub atau cara ada dua. Apa dia? Function dan procedure. Pandai. Function ataupun fungsi dan juga prosedur ataupun procedure. So this one, apa dia? Function ke procedure? Procedure. Pandai. Okay, procedure. Sebab tidak ada return. Okay, tak ada pernyataan return. Dan last one, nyatakan output. Apa output dia? Siapa nak kira? 1904. 1904. 04. Okay, so mana dapat 1904? Ya ini. 34 darab 56. Okay.
Habis. Selesai. Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Siapa tak nak tanya soalan, angkat tangan. Yang lain tak angkat tangan tu, dia dah tidur ke? Sejam setengah ni kita buat kelas. Alright, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita stop sampai sini. Jika semasa kamu mengulang kaji pelajaran, ada soalan nak tanya, ingatlah dekat cikgu, kamu boleh PM cikgu. Okay? Ya, Irfan, nak tanya apa Irfan? Tak ada cikgu, tak ada. Okay. Exam masuk bab 1. 1.1 sampai 1.6. Okay, itu saja guys. Bye.